Assalamualaikum. Yang pandai-pandai nak tutup pula kedai aku. Lepas pada tu dia nak ngatur-ngatur pun dia pula dia nak tutup kedai tu, konon-kononnya dia buka pula. Kamu sudah yang gila. Kita buka kedai dia nak tutup. Kita ni nak melayan-layan ke dia punya statement sewer dia. Ni macam aku buka kedai dekat kata 12 tu. Dia nak tutup dia. Dia pula nak tutup kedai tu. Aku pula pergi buka tempat lain. Kalau sementara dia kata dia nak tutup pun dia geng tu, aku pergi buka tempat lain. Satu, dia buka tempat lain. Sebab kita ni digantung kerja dah. Pasal kita ni memonteng kat bawah ni. Aku tak tahu juga monteng dekat mana. Tapi kita duduk dekat kawasan tu, kawasan tempat kita kerja. Kena perhatikan. Ada satu sedikit. Sindikator askar konon-kononnya. Dia cuci duit. Dia pegawai-pegawai askar ni cuci duit baru settle. Itu pun tak habis sepenuhnya lagi. Itu ada lagi 5-16 orang lagi. Termasuk pegawai warren 2 tu. Pegawai warren yang baru pencen. Kan? Aku pun tak faham kenapa. Dekat situ dia buat rumah transit. Transit pasukan tu. Bukan askar ni. Untuk cuci duit. Kan? Sebab melibatkan apa benda? Kes pembunuhan. Yang melibatkan 2 adik-beradik dengan anak Sari ni. Aku tak faham juga. Kan? Tak faham juga kenapa statement dia tu. Balik. Ni lembu aku ni berpecah lagi ni.